Mereka nak potong bajet dua kementerian. Yang pertama iaitu Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Berapa jumlah bajet yang nak dipotong? 5.45 bilion. Kementerian Kesihatan berapa bilion nak dipotong? 3.06 bilion. Profesor Hem Hilman. Patutnya dia kalau geng-geng profesor ni masuk PAS, dia kena cerdik kawan PAS. Tapi ni membodohkan sama-sama dalam PAS. Kan dia kata apa? Kerajaan ni zalim lah. Potong bajet. Bajet KKM, Kementerian Kesihatan. Zalim. Anwar Ibrahim ni kalau dia cerita orang kampung ni dengar. Anwar Ibrahim habis lah zalim. Ni macam mana ni? Kesihatan nak beli ubat apa macam mana? Pendidikan. Ni zalim. Anak-anak kita nak mengaji. Kalau dengar kawan kampung, takkan profesor nak bohong. Ni kawan saya kata, ni betul-betul profesor ke profesor walaun? Kan, saya kata macam ni lah tuan-tuan. Bajet ni kerajaan tak potong. Tak ada kenyataan rasmi kerajaan potong bajet. Yang kerajaan buat ni adalah langkah penjimatan. Law krisis. Jadi kerajaan nak berjimat-jimat. Sebab apa? Duit ni duit rakyat. Bukan duit Anwar Ibrahim. Kena faham dah tu. Yang kerajaan jimatkan ni apa tuan-tuan? Yang kerajaan jimat ni pembelanjaan berkaitan tentang contohnya pegawai-pegawai, perjalanan pegawai, penginapan pegawai. Dulu pegawai-pegawai ni kalau nak jumpa contohnya pengarah KKM di Putrajaya, nak jumpa pegawai-pegawai apa semua jumpa di hotel. Kan hotel mahal-mahal lah. Makan tidur mahal-mahal lah. Dah. Kerajaan tak bagi dah. Kerajaan potong. Nak jumpa buat meeting online ataupun jumpa di pejabat kerajaan. Tak ada dah. Nak duduk hotel-hotel apa tak ada. Tu yang pertama tuan-tuan. Tu langkah penjimatan. 3 bilion kerajaan nak jimatkan. Duit rakyat. Kan bukan duit Anwar Ibrahim. Duit rakyat 3 bilion. Tu yang pertama. Yang kedua, kerajaan nak jimatkan contohnya nak rasmi-rasmi bangunan baru, pejabat baru. Kan dulu nak order catering tak dah. Anwar Ibrahim kata tak payah. Nak rasmi-rasmi gimmick apa? Jimat duit. Tu contoh. Nak tunjukkan bahawa kerajaan ni nak berjimat duit. Bukan potong bajet. Mana ada kaitan dengan ubat. Kan yang ketiga berkaitan dengan apa? Kan lantikan baru. Tak ada lantikan baru tuan-tuan. Tapi lantikan untuk kritikal punya jururawat, doktor ada. Tapi takat kerani, pembantu semua tak ada. Tak ada. Kerajaan nak jimat duit. Sebab tu tak penting. Yang keempat pada tuan-tuan. Tender. Contohnya tender projek. Projek-projek yang mana sebelum ni akan dinilai semula. Nak jimat duit. Bukan duit Anwar Ibrahim. Bukan potong duit ubat. Yang kelima apa dia? Yang lah ni kerajaan nak jimat lah. Perabot-perabot baru tak ada. Kan? Sofa-sofa baru. Kan? Aset-aset baru pejabat office ke. Decoration ke apa-apa tak ada. Tak boleh claim. Ni contohnya. Kerajaan nak jimatkan benda ni. Banyak tuan-tuan. 3 bilion. Bukannya kerajaan nak potong duit ubat. Nak masuk klinik. Lepas ni kena bayar RM10, RM5. Duit ubat makcik-makcik ni darah tinggi apa semua. Nak kena bayar duit apa? Bukan. Kalau dengar pembangkang Profesor Walaun ni, memanglah dia kata Anwar Ibrahim ni zalim, potong duit ubat lah, segala tok nenek lah potong. Bukan, kerajaan nak berjimat. Kan? Dan dia nak jimat duit ni supaya apa? Selepas ni kerajaan mampu survive berhadapan dengan apa? Krisis ekonomi. Ni nak bak perang US dengan Iran ni belum tentu habis bila tuan-tuan. Orang tak tahu. Faham ambil tu.